Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni 24 hari bulan 6 2025 tuan-tuan, hari ni saya nak kongsikan pengalaman saya menanam pokok tin ataupun fig ID CDDB. Pokok ni kita tanam pada 1 bulan 7 ya tuan-tuan. Ini dia punya buah. Dia sangat jenis buah hijau kuning. Sangat produktif tuan-tuan, tengok. Buah dia pada bawah sampai ke atas, sampai ke pucuk, nampak? Sangat produktif. Macam ni rupa daun dia. Okey, tuan-tuan tengok daripada bawah. Ni buah dia start keluar dah. Cuma 1 inci saja. Sangat produktif. Buahnya kalau masak dia hijau kuning, isinya agak kemerahan sedikit, saiz medium. Dia mempunyai rasa manis, crunchy dan sedikit berlemak. Okey guys, sekian saja saya pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi, berkongsi idea lain pula. Okey guys, Assalamualaikum. Bye.